Urusan jual beli menggunakan emas sebagai medium transaksi dilihat lebih kukuh berbanding wang kertas kerana emas terbukti sebagai penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah manusia. Nilainya tidak bergantung kepada janji ataupun jaminan mana-mana kerajaan. Sebaliknya ditentukan oleh berat dan ketulinan yang bersifat nyata. Dalam keadaan ekonomi tidak stabil, emas kekal bernilai dan mampu mengekalkan kuasa beli. Berbeza dengan wang kertas yang mudah terjejas oleh inflasi dan dasar kewangan. Selain itu, emas berfungsi sebagai unit ukuran nilai yang lebih adil kerana tidak boleh dimanipulasikan sesuka hati seperti percetakan wang. Sejak dahulu, masyarakat menggunakan emas dalam perdagangan sebagai alat tukaran yang dipercayai merentas sempadan. Walaupun sistem moden lebih bergantung kepada mata wang fiat, peranan emas sebagai medium transaksi tetap relevan, terutamanya dalam situasi krisis. Oleh itu, emas bukan sahaja sebagai aset simpanan, tetapi juga alternatif transaksi yang stabil dan berdaya tahan sepanjang zaman. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka tabungan emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya, insyaAllah saya bimbing sebaiknya.